Laksa Johor. Jom kita kunyah. Semua yang apa dalam satu bekas ni dah ada tulis kat depan ni, okey? Banyak portion dia. Oh, pekat weh. Dia ada bagi sambal. Okey, selalunya laksa Johor ni kita kunyah dengan sambal ni. Tapi Ena nak rasa kosong dulu. Pasal limau. Tergaul dengan tangan. Weh, bau. Sedapnya weh. Laksa Johor ni memang guna spaghetti mi dia. Ena suka laksa Johor ni sebab dia punya ulam banyak. Ini sebenarnya kali kedua Ena order dengan Dapur Dak Syura tau. Satu portion besar ni harga dia RM14 sahaja. Memang kenyang weh. Rasa kuah dia memang sedap. Rasa ikan bercampur dengan macam kari kan. Bila bercampur dengan lagi sambal belacan dia tu, lagi meletup rasa dia. Dia ada pedas-pedas. Lepas tu dia rasa manis daripada ikan tu. So orang Kuala Langat, kalau korang nak kunyah laksa Johor yang sedap dan marem, dah banyak macam ni, korang contact je dengan Dapur Dak Syura ni, okey?